Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita ada dekat Bandar Sri Putra, Tasik Puchong Prima. Kita akan mencuba produk terbaru, Python. Mari kita tengok ikan makan kita sini. Lupa lah sini banyak ikan apa. Target utama kita adalah toman dan PB. Kat sini paling banyak PB dan toman. Toman besar-besar. Kita cari apak-apak dia, atuk-atuk dia. Okey, sekarang kita pakai jump frog Python. Ni antara produk yang terbaru daripada Stelo. Cahaya produk baru daripada Stelo. Okey, function jump frog ni, okey, saya baling kat semak-semak tau. Tak sangkut guys. Ini function dia. Memang ikan toman ni dia banyak main dekat kawasan-kawasan yang banyak heavy cover macam ni. So jangan risau, dia memang takkan sangkut sebab mata kail dia menghadap atas dan tertutup. Okey, tertutup. Kalau ikan makan baru dia gigit, baru mata kail dia terkeluar. Right, jom kita test lagi. Cara nak main dia pula, nampak dia ada kilau-kilau kat belakang ni lagi memanggil ikan. Okey, macam ada bunyi ikan. Okey, kalau kita kas laju, dia akan tu, nampak dia akan keluarkan bunyi dan splash. Lepas tu kalau kita karau perlahan pula, dia akan bagi dia punya echo tu memanggil-manggil ikan. Nampak sangkut, tak ada hal sebab jump frog. Alright,